Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada rakan-rakan trader yang berada di luar sana, tak kira yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Saya mendoakan agar semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta, insya-Allah. Okay guys, uh, selamat bercuti. Saya ucapkan kepada rakan-rakan semua, kepada rakan-rakan yang mana hari ini satu hari bulan 1, selamat menyambut tahun baru. Hari ini market close, market off. Seperti biasa, memang tak ada market bergerak satu hari bulan 1. So especially susah betul nak cakap, especially untuk Nasdaq dan juga Dow Jones, memang market tak gerak. Cumanya hari ini kita nak buat apa? Hari ini kita nak recap, kita nak tengok balik pergerakan. Kita nak buat sikit, apa orang kata, kita nak buat sikit analisa. Bukan analisa, dia macam kita nak buat market recap lah untuk sepanjang tahun 2025. Apa arah tuju yang dia dah buat. Okay, dan kita nak tengok adakah tahun 2026 ia akan meneruskan arah itu ataupun sebaliknya. Tapi sebelum tu kita nak recap balik pada analisa lepas, yang mana pada analisa lepas kita target untuk sell Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. Nampak? Okay, so untuk Nasdaq kita target apa? Kita target nak sell di kawasan resistance di sini. Nak sell, get ready. Saya dah kata sell, pastikan letak pending order dan juga kena keep on monitor. Jika candle close di luar zone breakout, solid breakout body di luar zone, you all boleh cut loss, sebab kemungkinan yang pertukaran arah itu akan berlaku. Dan apa yang dia buat, dia cucuk kali pertama. So yang ni memang solid kita dapat, dan bermula pada 25550 sampai bawah ni 25471. So dekat sini dapat lebih kurang dalam 60 ke 70 pip sebelum dia meneruskan kejatuhan sampai bawah ni. So kat sini dia dah dapat beratus pip. So siapa yang berjaya close dan dia dapat holiday awal lah. Okay, itu cerita di Nasdaq. And then cerita di US30, kita target kita nak sell di kawasan resistance di sini. Tapi price keep on main di sini, kemudian terus turun dan membuat breakout, new low, new low, new low, dan sekarang terus membuat kejatuhan. Okay, itu dalam range pergerakan intraday. Kita tengok dalam satu hari pergerakan, 1 ke 2 hari pergerakan. Okay, kita nak tengok Nasdaq di time frame 12 bulan. Okay, so untuk Nasdaq time frame 12 bulan, so satu pergerakan perjalanan yang panjang. Okay, so bermula, okay, saya delete semua. So kita nampak clearly chart. Okay, bermula pada tahun 1995 di sini. Okay, sampailah sekarang candle close 2025. So kita nampak roughly pergerakan harga yang telah dia buat. Memang pergerakan harga keep on membuat kenaikan, naik, and then 3 tahun dia turun, dan seterusnya dia naik sampailah pada tahun 2022. Sebab apa 2022 dia turun? Okay, sebab apa? Sebab waktu tu selepas kenaikan yang berlaku waktu COVID. Okay, okay, selepas kenaikan yang berlaku waktu COVID, kalau siapa yang ingat waktu tu, memang semua
menggunakan teknologi ataupun gadget untuk berhubung antara satu sama lain. Okey, waktu tu orang dah start beli gadget, beli laptop untuk menggunakan untuk digunakan untuk nak buat bisnes untuk dan lain-lain lagi. Kemudian waktu 2022, waktu tu COVID dia dah start reda. So sepanjang tahun kita nampak kejatuhan yang berlaku. Kemudian dia naik semula pada 2023, 2024 dan sekarang 2025. Market keep on membuat kenaikan. Okay, kalau kita tengok trend memang kita nampak clearly 2026 juga market akan naik lagi berdasarkan daripada news-news yang rilis, news-news utama dunia. Okay, kita tengok teknologi semakin maju, semakin berkembang. Itu yang menyebabkan Nasdaq keep on membuat kenaikan. Okay, so candle baru akan terbentuk. Okay, candle baru akan terbentuk dan kita sebagai intraday trader, kita kena buat analisa di time frame H1 dan juga H4 untuk kita nak dapat at least 50 ke 100 pip. Kalau kita swing trader, okay, boleh buy dan tengok tahun 2027 pula. Itu kalau nak swing, sebab ini permulaan candle baru untuk yearly akan terbentuk. Okay, so untuk US30, kalau kita tengok US30 di time frame 12 bulan, di time frame yearly, alright, so US30 Dow Jones pada tahun 2008 memang kita nampak clearly market membuat kenaikan tanpa ada sebarang petanda penurunan. Tidak ada sebarang engulfing sell terbentuk. Yang terbentuk hanyalah engulfing buy di sini dan juga di sini. So begitu juga dengan tahun 2025. Memang kita nampak candle close dalam keadaan bullish, dalam keadaan uptrend. Okay, so pergerakan ini juga dipacu oleh data-data yang kita tengok di Forex Factory, saham-saham yang berkaitan dengan industrial. Okay, so kalau korang selalu trade tengok news, so selalunya news dia akan spike waktu tu je. Dia takkan mempengaruhi satu pergerakan yang jauh. Okay, kalau kita tengok US30 di time frame yang lebih kecil, tadi kita tengok dia sedang membuat retracement. Okay, dia sedang membuat penurunan. Okay, market open 2026, kita cari peluang untuk nak buy untuk jangka masa panjang. Nak cari sell, kita cuma cari untuk retracement sahaja. Sebab korang kena ingat, korang kena faham satu benda ni. Okay, kalau kata indeks, kalau dia membuat kejatuhan yang panjang, yang lama, yang jauh, so itu adalah peluang yang terbaik untuk korang nak buy. Okay, dia tak akan jatuh dalam satu tempoh masa yang lama unless ada something happen dekat US. Itu mungkin akan berlaku. Tetapi saham-saham ini tidak akan jatuh terlalu lama. So jika ada dive, penurunan ataupun kejatuhan, so itu adalah peluang untuk kita nak buy sahaja. Okay, alright, so kita akan jumpa lagi bila market open. Okay, kita akan jumpa lagi maybe next week. Kita akan jumpa untuk kita nak tengok, kita nak mencari peluang-peluang entry yang terbaik untuk kita nak make profit dalam market. Okay, korang kena sabar, korang kena tunggu setup, korang kena tunggu zone-zone yang terbaik untuk nak entry. Jangan main tekan aja. Okay, kena keep on tengok, kena keep on, mata tu kena selalu tengok mana zone support yang terbaik, di mana zone resistance yang baik, yang terbaik untuk kita nak entry. Okay, pastikan korang juga kena ada plan di mana nak masuk lot yang besar, di mana kita patut layer. So itu yang korang kena plan sebagai seorang trader. Okay, nak jadi seorang trader yang profesional, tak perlu pun korang trade scalping. Dia sebenarnya tak salah tau, nak scalping ke, nak intraday ke, nak swing ke. Cumanya depends on masing-masing punya strategi. Itu je. Yang penting korang tahu macam mana nak manage korang punya entry. Okay, so saya kira itu saja.
kita akan jumpa lagi untuk next video bila market open. Okay, hari ni kita just buat recap sepanjang tahun punya pergerakan. Video ni short je, pendek je, dalam 10 minit macam tu. Okay, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.